Buka phone je, penuh berita ketegangan Iran Israel dengan US. Tipulah kalau kita rakyat biasa ni tak cuak kan? Mesti terfikir, harga barang nak naik lagi ke? Minyak macam mana? Tapi di sebalik kecoh-kecoh ketegangan dunia sekarang ni, Bank Dunia baru je keluarkan kenyataan rasmi pasal ekonomi Malaysia. Dan apa yang diorang cakap mungkin buat anda terkejut. Walaupun dunia tengah bergolak, Bank Dunia sebenarnya naikkan unjuran pertumbuhan ekonomi kita untuk tahun ini. Dari 4.1% ke 4.4%. Diorang cakap asas ekonomi kita kuat. Buktinya, pengangguran kita sekarang paling rendah sejak 2014. Pendapatan isi rumah pun naik 6% tahun lepas. Dan inflasi kita masih terkawal dekat paras 1.6%. Kenapa data makro ni penting untuk periuk nasi kita? Sebab bila ekonomi kita kukuh dari dalam, kita ada satu perisai untuk tahan hentakan dari luar. Maksudnya, kalau perang kat Timur Tengah tu makin melarat dan ganggu rantaian bekalan dunia, ekonomi kita ada daya tahan supaya kesannya tak terus meremukkan kos sara hidup kita. Tapi sabar dulu, ada berita kurang sedap. Bank Dunia ada bagi satu amaran keras. Hutang kerajaan kita sekarang dah melepasi 65% daripada saiz ekonomi kita. Maknanya sebahagian besar hasil kerajaan terpaksa digunakan untuk bayar hutang saja. Kalau krisis luar tu bagi impak yang terlalu teruk nanti, kerajaan mungkin tak cukup bajet nak bagi bantuan kecemasan atau subsidi untuk rakyat. Jadi di atas kertas, ekonomi dan angka makro kita nampak kebal. Tapi persoalannya, adakah anda rasa kebal tu dalam poket dan kehidupan seharian anda sekarang?